Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berjumpa lagi kita di video yang baru. Okey, hari ni baru ada kesempatan nak turun mancing. Berada kat tepi sungai lah. Tapi itulah dia, air sungai agak keruh sikit hari ni. 2-3 hari ni hujan. Jadi air sungai standard. Kalau hujan memang standard, air akan keruh, akan biawak. Anak biawak. Betul kau nampak tak? Air sungai standard dia akan keruh, akan cantik sikit. Dia jernih tak adalah jernih. Kalau air sungai Gintar ni, dia cantik. Orang kalau dah biasa mancing sungai Gintar, dia akan tahu air cantik tu macam mana. Ni air boleh-boleh lah, tapi sampah pun banyak. Kalau dibunting banyak hanyut ni turun, dia boleh menjadi masalah kepada aku. Okay, hari ni aku mancing seorang, bertemankan 3 batang rod, 3 pancing saja. Umpan sawit berkutik tadi kat tepi rumah je. Umpan roti. Dan juga ada perut ayam dalam motor aku. Bawah seat apa, bawah seat ni ada macam box, ada bonet. Ada perut ayam tapi sejuk. Simpan sejuk. Tu yang video yang sebelum ni punya. Jadi tanpa membuang masa, pot pun kita dah sampai. Jom, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ini umpan pertama pakai sawit dulu. Sampai spot macam biasa lah. Kita pakai umpan yang senang nak dipasang dan cepat. Macam tu. Ni cara aku pasang umpan ni. Sawit ni cun ni, dia punya merah lain macam. Sedap pakai yang macam ni. Dia punya colour tu. Susah nak dapat. Ni aku cari kat tepi rumah tadi. Sebelum rumah aku ada pokok sawit. Okay, kita buat sate. Okay, mata aku pakai saiz 20. Ni saiz 20. Dia nama Ligol. Batu saiz 8. Batu hidup. Yang ni aku pakai batu hidup. Perambut saiz 40. Aku pakai perambut ni saiz 40 AB. Mana yang bertanya tu kan, nak tahu macam mana aku set up, macam tu je. Simple je. Jom kita first drop. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, banyak sampah. Kalau dibunting, dia masalah kalau dibunting ni main kat atas air, boleh sangkut kat tali. Tak best tu. Sekejap, tak boleh kat situ. Dia lepas tu kalau bunting. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kena. Tolong dia ni. Ini macam ada orang cuci kat atas ni. Tadi mula-mula tak ada banyak sangat. Tu terus aku cakap, kalau butir aku memang tak suka betul lah kalau banyak atas air ni. Sampah. Dia akan sangkut kat pancing, nanti pancing tu akan tunduk. Macam tu. Aduh, tu yang malas tu, tak syok. Tak apalah, dah baling. Bawa. Aduh. Ni gangguan ni. Okay, ini pancing kedua. Aku pakai roti. Cara nak potong roti ni, ini roti ni aku tunjuk
Kita nak potong, aku potong tepi dia, buang tepi dia yang keras ni. Lepas tu potong 4. Tu 2 4. Macam tu. Jadi sekali pasang umpan, sekeping lah pakai 4. Ini aku pakai pandan. Buat macam ni. Ini style aku lah. Tak kurang terpulang lah nak pakai macam mana. Pakai 4. Lepas tu kau picit gaya atas, yang bawah tu biar. Kau mampat gaya atas. Okay, let's go. Yang ni aku pakai batu lah, ladung sempat buat rambut Y macam ni. Jom kita baling. Baling ni jauh lah. Yang macam mula-mula dia aku tarik lah, sebab aku nak baling yang ni jauh. Yang ni depan lah. Bismillah. Ni yang sawit mula-mula dia. Dia dekat sikit. Okey. Tunggu kan. Lucing. Oh, baru baling tu ke spot. Alhamdulillah dekat. Macam lawang. Aku baru tukar pot. Pot yang pertama tadi tak boleh lah, banyak sangat sampah, asyik melekat je sampah. Ini spot yang terbaru. Macam pati lawang. Alhamdulillah, strike pertama. Sikit je kena mata. Strike pertama pada lawang. Kalau korang tengok ni sikit sangat kena mata. Tu, sikit. Lepas roti Alhamdulillah. Sampai ni. Pancing pun baru satu je baling. Tak sempat buka dia atas pancing. Bismillahirrahmanirrahim. Hai.
Aku baru je tukar pot. Tak sempat nak cakap aku tukar pot. Aku bawa baling satu pancing ni. Tengok dah ada makan dah. Tapi tak adalah besar sangat peti lawang. Jadilah rezeki. Alhamdulillah. Mata pun kena sikit je tadi kan. Saya tak lucut je. Tapi okey lah. Baru sampai dah ada samaran pertama daripada ikan. Lepas ni ada yang saiz gorgon sikit lah. Tadi kat atas tu banyak sangat sampah. Aku baling je pancing tunduk. Aku baling je pancing tunduk. Bukan pancing tunduk ikan makan. Pancing tunduk kena sampah. Macam tu. Kemas-kemas pancing. Tukar kat sini. Ni lagi jauh yang masuk ke dalam. Seorang-seorang. Spot sini cantik tapi tu lah. Ikut pengalaman aku susah dapat ikan kat sini. Tapi kalau naik selalunya insyaAllah ada yang besar-besar kat sini. Ada saiz lah selalunya kalau dapat kat sini. Tapi payah nak dapat ikan kat sini. Mungkin tak kena umpan kot. Tapi kita tengok umpan menjadi ke tak menjadi. Sawit. Ingat pakai sawit ke atau pancing. Betul-betul sawit baling. Tunduk lah. Strike kedua guys. Oh, ikan patin. Alhamdulillah. Strike kedua guys, ikan patin. Alhamdulillah. Okey. Yang ni aku guna perut ayam. Aku baru je tukar tadi pakai roti kan. Betul aku fikir-fikir balik try perut ayam lah. Kau ada baung. Nampaknya dia yang ambil. Alhamdulillah. Solid. Saiz tak dalam besar, 1 kilo kot. Sekejap. Kita try timbang. Aku ada timbang. Tada! Try timbang tengok. Rasa dalam 1 kilo kan. Tegari. Aduh. Kena rendak. Baru senang nak timbang. Berapa tu?
1.8. Tak tahu kau nampak tak, tapi dia tulis ni 1.8 kilo. Sekilo lebih dekat 2 kilo lah. Alhamdulillah rezeki hari ni. Rezeki ikan patin tukar pot. Cik nyanyi dapat ikan. Tadi dah suram dah. Rasanya iyalah, mula banyak sangat sampah pot pertama. Pot ni dah lah jauh lah. Pot ni kalau naik insyaAllah lah ada saiz lah. Dia tahan lah sini. 3 hari terus. Senang cari guys tu. Kena sini sikit, sondok dah. Sakit tu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pasal umpan kita balik ni. Dia nak ambil perut ayam rupanya. Yang dia ni kita tambah sikit. Roti dia tak nak, dia nak perut ayam rupanya. Basuh sikit tangan, kita balik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tunduk pancing 1.8 kilo. Cun. Sekarang ni aku dah baling 3 pancing terus. Semua pakai perut ayam. Tapi tak ada yang usik. Tak ada yang usik. Aku target nak cari ikut ada baung lah. Tapi tengok tadi patin yang makan. Tapi kalau ikutkan pengalaman baru-baru ni lah, ada pertandingan mancing. Aku mancing dengan member aku. Dia memang pakai perut ayam 2 kali pancing dia tunduk. Seekor naik, seekor tak naik. Terus champion lah dia. Pakai perut ayam. Aku target nak aku ada baung kuning kan. Selalu kalau pakai perut ayam ni ikan laju makan. Tapi ni kurang makan. Tapi alhamdulillah lah dah ada seekor yang besar 1.8 kilo patin. Okay lah. So santai-santai lah. Baling 3 pancing ni relax. Duduk-duduk. Pot pun redup, sedap. Kawasan redup kan. Kalau sini bawa pancing banyak pun okey ni. Tapi aku bawa 3 je, baling 3 je lah. Makanlah lagi ikan. Ayam penuh dengan langor. Padahal pot ayam lama ni. Yang video lepas ni tapi aku simpan. Tu pun beku ni. Jadi kita tengok ada lagi ke tak ada lagi. Harap-harap ada lagi seekor. Alhamdulillah. Ikan yang ketiga. Oh, ni saya sikit, besar sikit. Patah lawang. Alhamdulillah. Ikan ketiga guys. Yang ni aku dah tukar umpan roti. Pakai jantung, pakai perut ayam dia. Senyap je. Tukar pakai roti. Kejap je makan, bawa balik.
patil lawang. Solid hook. Tak macam mula-mula kena ni sikit je. Patil bahaya sikit. Dia punya sondok ni tajam ni. Sini tajam. Belah sana ni. 3 ni memang kalau korang dapat ikan ni korang jaga. Hati-hati nak kendalikan dia. Sebab memang tajam. Kalau kena memang pedih. Aku selalu kena. Alhamdulillah. Kompor roti je tadi. Aku umpan tukar-tukar. Umpan banyak. Rasa macam baling. Umpan ni senyap, aku tukar umpan. Tapi kalau aku dapat ikan, aku beritahu aku pakai umpan apa. Jangan risau. Jadi korang kalau tengok, korang boleh cuba umpan yang aku try tu. Itu dia niat aku sebenarnya, bagi tahu kalau dapat umpan apa, mula-mula aku pakai umpan apa, macam tu lah. Kalau kepal yang atas ni, yang bawah biar. Baling lagi. Syukur nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni aku baling dekat je. Baling kecil, baling kecil. Pancing paling kecil, paling dekat je. Ok, pancing pun dah angkat semua, dah clear lah. Jadi nampaknya setakat tu je lah video kali ni. Terima kasih yang mana menonton sampai habis. Aku ucapkan terima kasih. Jadi jom macam biasa, last kali kita akan tunjuk ikan. Jom kita tunjuk ikan. Hasil untuk hari ni, syukur Alhamdulillah. Ganas lagi, segar. Jadi ini dia hasil untuk hari ni. 3 ekor ikan patin. Betul, 2 ni patin lawang. Yang ni kita dah timbang ni, dapat terus timbang 1.8 kilo. Tak ada berteka-teki lagi. Cik, unun. Tu timbang sebab aku memang ada buat timbang, ada beli timbang. Jadi terima kasih aku ucapkan yang menonton sampai habis, yang selalu tonton video aku, selalu support, selalu komen. Kita jumpa lagi di video akan datang. Korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Nampaknya ikan patin ni menggelupur. Korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi.